Mainan. Tak sabarnya. Macam-macam ada. Cikgu, ini semua untuk apa? Untuk kita belajar. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang kenderaan-kenderaan ini semua. Siapa tahu ini kenderaan apa? Kereta polis, cikgu. Betul tu. Pandai Upin. Yang ni pula kenderaan apa? Cikgu, saya tahu. Itu van ambulans. Bagus. Pandai Meme. Hebatlah Ini kan Meme yang pandai lagi cantik. Saya suka. Bolehlah. Sukalah sangat. Ini pula kenderaan apa? Siapa nak jawab? Saya mau jawab. 2, 3 Alibaba. Itu lori bomba. Kenderaan ini dikenali sebagai Apa? Entah. Kamu tahu kan? kenderaan ke? Apa? Kereta api. Cuba jawab. Cepat. Kenderaan keselamatan. Dah dekat tapi kurang tepat. Alah, sudah habis sekolah. Cikgu, apa jawapannya? Ya, cikgu. Murid-murid cari jawapannya. Besok bagi tahu cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Seronoklah belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu ada banyak jenis kenderaan macam tu. Itulah kau. Tahu makan je. Kau tahu ke? Aku? Lagilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak, dari mana ni? Dari kedai, beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Itu motosikal polis. Nak kejar peragut tu lah. Wah, ada motosikal polis. Tak tahu pun siap bunyi siren dah ada lampu menyala-nyala. Dahsyat polis tu bawa. Menjilat-jilat lagi. Polis peronda memang gratis. Mereka bawa motor dengan laju tapi selamat. Berhenti. Wah, hebatlah Abang Polis. Cepat je dapat tangkap peragut ni. Betul. Terima kasih. Tidak menjadi masalah. Ini memang sudah tugas polis peronda. Polis peronda memang naik motor ni ke? Ingat ada kereta polis je. Rupanya ada motor polis juga. Ya, selain dari unit berkereta, pihak polis juga mempunyai unit bermotosikal yang dikenali sebagai unit rondaan bermotosikal. Ia bertindak sebagai penggerak utama dalam pencegahan jenayah atau sesuatu insiden sebab ia boleh bergerak di celah-celah kesesakan. Unit ini juga membuat rondaan di kawasan sekitar dan membantu dalam mengawal lalu lintas. Ini apa pula? Oh, ini walkie-talkie, alat komunikasi elektronik. Hebat kan? Canggihnya. Alat ni membolehkan kami berhubung sesama kami. Semua kenderaan kecemasan, pasukan polis, bomba, paramedik dan lain-lain. Memang ada peralatan ni. Kenderaan ke? Dah tahu. Ada kubik. Tu. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Mari kita bersenam sekejap. Semua tarik nafas. Hembus. Lagi sekali tarik nafas. Hembus. Lagi sekali. Tarik. Hembus. Bagus. Dah bersedia semua nak belajar? Sudah, cikgu. Cikgu. Kenderaan itu semua adalah
Kenderaan kecemasan. Apa? Kenderaan kecemasan. Ya, bagus. Pandai semuanya. Kenderaan kecemasan diguna oleh pihak berkuasa seperti polis, bomba, paramedik dan sebagainya ketika waktu kecemasan. Waktu kecemasan yang gimana, cikgu? Macam bila ada kebakaran, ada kemalangan, ada orang sakit, atau bila ada rompakan. Masa tu lampu kenderaan kecemasan akan menyala-nyala. Siren kecemasan pun berbunyi. Betul tu. Sekarang semua dah tahu kan? Setiap kenderaan kecemasan dilengkapkan dengan bunyi siren dan lampu kecemasan. Jadi, bila di jalan raya, kita dengar bunyi siren dan lampu menyala-nyala dari mana-mana satu kenderaan ini, apa patut kita buat? Kita patut ke tepi dan bagi laluan. Betul. Jadi kenderaan ini akan cepat sampai ke kawasan kecemasan. Wah, hebat Fizi. Mana kau tahu? Aku kan selalu tumpang kereta Ehsan. Aku tengok Daddy Ehsan buat macam tu. Daddy dan kereta-kereta lain akan ke tepi bila kenderaan kecemasan nak lalu. Ya, begitulah yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya kita tengok apa kelebihan kenderaan-kenderaan ini. Lori bomba mempunyai pelbagai peralatan menyelamat seperti tangga, hosepipe, kapak dan sebagainya. Alatan-alatan ini memudahkan ahli bomba dalam memadamkan api dan menyelamatkan orang awam yang terperangkap. Lori bomba sangat besar. Ia mampu memuatkan beberapa ahli bomba sekaligus. Ya? 2, 3, Abang Bomba. Saya sangat suka lori bomba. Marvelous. Ini van ambulans. Juga banyak kelebihannya. Dalam van ambulans ada pelbagai peralatan untuk rawatan rapi. Ada jururawat yang terlatih untuk merawat pesakit sementara nak sampai ke hospital. Saya mau jadi jururawat itu. Saya suka. Saya juga. Saya suka menolong orang sakit. Bagus kerja tu. Ini pula Kereta polis. Kereta polis akan kejar dan tangkap orang jahat macam pencuri. Begitu juga motosikal polis. Ada juga van dan lori polis. Apa kelebihan van dan lori polis? Upin? Dalam van dan lori polis ada ruang selamat untuk menahan orang jahat sebelum dibawa ke balai polis. Wah, pandai. Cikgu bangga murid-murid tahu pasal kenderaan kecemasan. Bagus. Baiklah, sekarang murid-murid dah faham kan? Tak sangka ada banyak kenderaan kecemasan. Ingat ada kereta dengan motosikal aja. Rupa-rupanya ada banyak lagi. Iya, apa lagi? Tengok ni. Ada bot polis. Helikopter bomba. Motor ambulans pun ada. Basikal ada. Tanya je. Ada ke? Tak ada. Kawan! Lori bomba! Tengok tu. Banyaknya asap. Kenapa tu? Haiya, tepilah. Uncle nak ke sana ke? Ya loh, itu Dewan Kampung terbakar. Mau pergi tengok loh. Nak juga. Bolehlah. Lai belakang. Duduk elok-elok ah. Semua jangan turun ah. Duduk dalam lori saja. Seronoknya dapat tengok kenderaan kecemasan beraksi. Betul. Kereta polis, bomba, mobil ambulans, semua ada. Ya loh, sama datang mau tolong. Saya suka. Di sini nggak ada orang jahat. Jadi buat apa ada polisi? Aku tahu.
Polis jaga keselamatan orang awam. Mereka dihalang masuk kawasan bahaya. Mereka guna kereta polis bagi menghalang laluan. Yelah, patutlah keadaan terkawal tak huru-hara. Mereka tahu tugas masing-masing. 2, 3 ayam serama. Inilah kerja sama. Oi, naiklah. Apa lagi, Hasan? Ambil lah gambar. Lah, lupa pula. Aku kan berpengaruh. Boleh buat cerita. Kuatnya air. Kalau macam ni, sekejap je dah boleh padam api. Bapa, kasih padam itu api. Nasib baik sikit. Pelan-pelan. Tuan, tengok sana tu. Atuk lah. Jangan turun. Sudah mau balik. Ayah Alang, sakit tak? Bukan sakit. Tadi kita orang tolong selamatkan orang masa kebakaran. Atuk terhidu banyak sangat asap. Itulah terbatuk-batuk. Nasib baik ada ambulans. Pekerja perubatan mereka pun cekap. Cepat aja dia orang rawat Atuk dan pesakit-pesakit yang lain. Atuk, janganlah tolong-tolong. Atuk tak larat. Atuk dah tua. Atuk bukan tua. Atuk kan otai. Yelah, apa-apa pun kita patut bersyukur. Semuanya selamat. Tak ada korban nyawa. Hanya cedera sikit-sikit je. Walaupun mempunyai kenderaan yang berbeza, mereka semua mempunyai tugas yang sama, iaitu untuk melindungi dan berkhidmat untuk rakyat dan negara. Sama-sama. Semua kan dapat tengok depan mata. Ya ampun, anak kucing. Kasihan, dia nggak bisa turun dari pohon itu. Bantuin dong. Aku tahu. Biar aku telefon nombor kecemasan. Okey. Makasih Abang Bomba. Sama-sama. Kalau bukan kebakaran, Bomba datang tolong juga ke? Ya, selagi ada kecemasan, kami akan datang membantu. Tidak kira kecil atau besar. Panggil je nombor kecemasan. Kami pasti sampai. Ingat, nombor itu hanya untuk kecemasan. Apa nombor kecemasan itu? We congratulate Escobar Productions and Cikgu, ini semua untuk apa? Untuk kita belajar. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang kenderaan-kenderaan ini semua. Kenderaan-kenderaan ini dikenali sebagai... Apa? Entah. Cepat-cepat. Kenderaan keselamatan. Dah dekat tapi kurang tepat. Alah, sudah habis sekolah. Cikgu, apa jawapannya? Murid-murid cari jawapannya. Besok bagi tahu cikgu. Boleh? Boleh, cikgu.
Seronoklah belajar tentang kenderaan tadi. Baru aku tahu ada banyak jenis kenderaan macam tu. Itulah kau. Tahu makan je. Eleh, kau tahu ke? Aku? Lakilah tak tahu. Amboi, seronoknya. Akak. Dari mana ni? Dari kedai. Beli barang sikit. Kenapa tak naik basikal? Basikal rosak. Apa tu? Lajunya. Itu motosikal polis. Nak kejar peragut tu lah. Wah, ada motosikal polis. Tak tahu pun. Siap bunyi siren dah ada lampu menyala-nyala. Dahsyat polis terbawa. Mencilat-cilat lagi. Polis peronda memang berlatih. Mereka bawa motor dengan laju tapi selamat. Ada kopi. Tu. Wih, cikgu datang. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Dah bersedia semua nak belajar? Cikgu, kenderaan itu semua adalah kenderaan kecemasan. Hanya di MNC TV. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Kalian pada kita semua teman-teman luar biasa. Indah selamanya. Betul. Tengok. Kamu ada ke, cikgu? Dah siap dah ni. Kenapa Karus tu kecil? Sebab kurang sayang Karus. Betul. Kita rantai lebih sayang Opa. Oh, sebab Karus selalu marah korang ni. You, pagi tadi pun dia marah. Sebab terlambat bangun sikit je. Marah tandanya sayang. Oloh, Opa lagi sayang kita orang. Tak ada pun marah-marah. Betul. Oh. Jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan Opah lah ya? Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak apa yang nak sayang dia orang? Fizi, lukisan kamu dah siap? Belum. Bukan Kak Ros ke cucu kesayangan Opah? Kak Ros rajin dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan Opah. Tak adalah. Kita orang ni cucu kesayangan Opah tau. Betul. Mana korang tahu? Opah ada cakap? Ada? Hari itu. Ya, Opah kat sini. Opah, nak tolong? Boleh. Tolong ambilkan tu. Opah nak tanam kat sini. Baik. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh nanti. Ubi, bagi aku satu. Tanah. Dua-dua, aku punya. Korang ni memang nak kena. Ros, jangan. Opah, tengoklah ni. Dah bagi tahu jangan lari. Ini bukan tolong. Lagi menyusahkan adalah. Pokok kari tu pun habis patah. Tak apa, pokok tu ada banyak. Maaf, Opah. Dah tak apa. Pergi masuk bersihkan diri. Biar Opah je yang buat. Kesian cucu kesayangan Opah ni. Masa itulah Opah cakap. Alah, sekali je cakap. Ada lagi. Sekali tu masa nak makan. Korang dah makan? Belum lagi, Opah. Ayam tak ada. Hai, depan mata tu apa?
Ayam goreng. Tapi tak ada peha. Peha? Peha dah habis. Alah. Makan je lah ayam tu. Bersyukur dengan rezeki yang ada. Tak nak. Upin, Ipin budak baik. Selalu dengar cakap. Sebab tu jadi cucu kesayangan opah kan? Betul. Masa tu Opah cakap lagi yang kita orang cucu kesayangan Opah. Bagus. Upin, Ipin berjaya jadi cucu kesayangan opahnya. Siapa lagi yang dah siap? Saya, cikgu. Mari. Ni, cikgu. Dia lukis apa? Ini Ehsan ke? Ya, ini saya bila besar nanti. Tulis segak dan tampannya kau. Tapi kakak kau mana? Ehsan, kakak mana? Ini kan lukisan keluarga kesayanganku. Jadi, Ehsan lukis Daddy dengan Mami je lah. Dua orang yang paling Ehsan sayang. Ada pula macam tu. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Mari cikgu tengok. Ehsan tak sayang kakak ke? Sayang, tapi kurang. Kakak tak dekat rumah. Dia duduk asrama. Jadi, jarang jumpa. Sebab tu tak mesra. Oh, begitu. Aduh, kau mesti lagi sayang Daddy dari Mami kan? Kenapa pula? Yelah, kau kan intan payung Daddy. Mana ada? Ehsan sayang dua-dua sama rata. Tapi Ehsan memang intan payung Daddy. Dia sayang dan manjakan Ehsan lebih daripada Mami sayangkan Ehsan. Patutlah balik sekolah pendidik kau ambil. Sayang betul dia pada kau. Ya, apa sahaja aku nak, Daddy akan tunaikan. Betul lah kau, Ehsan. Betul? Bila Ehsan besar nanti, Daddy dan Mami akan semakin tua. Ehsan lah pula kena berbakti pada mereka, kan? Betul. Jadi, apa Ehsan nak buat? Nak balas jasa Daddy yang sangat sayangkan Ehsan ni. Ehsan akan masak makanan sedap-sedap untuk Daddy. Kau ni asyik ingat makan aja. Macam mana nak jadi sekat dan tampan? Yelah, Daddy selalu masakkan untuk aku. Sekarang akulah pula kena masak untuk dia. Salah ke? Lapar pula. Rehat dulu. Kita sambung lepas ni. Apa yang kelakar sangat tu, Fizi? Tak ada apa-apa. Lukisan dah siap? Mimi, boleh tunjuk lukisan? Cikgu, saya tak pandai lukis Papa dan Mama. Saya lukis macam ini. Cantiknya. Kenapa bintang? Papa dan Mama adalah bintang hati saya. Mereka sayang saya. Saya pun sayang mereka. Saya akan jaga mereka sampai bila-bila. Saya suka. Dari kecil dah ada niat yang murni. Bagus, Meme. Cikgu, saya dah siap. Iya. Tunjuklah cepat. Cantik kan? Siapa tu? Lah, lupa nak tulis nama. Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main, Fizi. Ini boleh mendatangkan marah. Kau tak boleh buat sesuka hati. Betul-betul? Ya lah. Mana boleh? Iya, tak boleh gitu. Semua diam.
Dengar Fizi cakap. Cikgu, saya dah lama kenal dan berkawan dengan Ihsan. Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi. Tapi kalau barang mainan, dia ada kedekut sikit. Dia tak suka kongsi mainan dengan orang. Tapi apa-apa pun, dia baik hati. Jadi, Fizi anggap dia sebagai keluarga. Fizi! Kau tak marah lagi? Tak, kau kan sepupu aku. Memanglah kita keluarga. Bagus. Semoga persaudaraan kamu berdua berpanjangan. Jadi Ihsan, kau kena tambah muka Fizi kat lukisan kau. Tak perlu. Tunjuklah lukisan kau pula, Mail. Cepatlah. Cepat. Keluarga aku ada abah, mak, abang Is dan aku. Dah. Ya, itu aja. Siapa yang disayangi lebih? Kau atau Abang Is? Kita orang disayangi sama rata. Buat kerja pun bersama. Oh, patutlah Mak Il pandai berniaga. Kecil-kecil dah diajar kerja. Hebat. Mestilah. Jarjit mana? Dari tadi tak nampak dia. You tahu, Cikgu? Sini, cikgu! Saya baru siap lukis. Marvelous! Tada! Cantikkan lukisan saya. Apa benda tu? Haya, buku pun keluar Kak. Yalah, itu buku pantun kesayangan keluarga. 2-3 kuih raya. Ini buku cinta hati saya. Lah kamu ni Jarjit. Tapi bagus. Kamu sayang buku. Ya, betul. Siapa lagi yang belum tunjuk? Susanti, Cikgu. Tunjuklah cepat. Ramai. Iya, ini semua keluarga aku tersayang. Aku kesayangan Mama dan Papaku. Ya, cikgu suka dengan cerita keluarga kamu semua. Kesimpulannya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang adalah keluarga Bahagia. Keluarga bahagia jadikan anak-anak ceria. Betul apa yang cikgu cakap. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang biasanya akan jadi anak-anak yang ceria, bijak dan berjaya dalam hidup. Tak kiralah keluarga tu miskin ataupun kaya. Setuju tu, Opah? Kau berdua bahagia ke? Uish, mestilah. Hari-hari sama Opah bahagia sangat. Betul-betul dengan akak je kurang bahagia sikit. Amboi, sedap mengata. Pa, di antara kita orang dua, siapa yang Opah lagi sayang? Mestilah Kak. Cucu kesayangan Opah. Bukan. Antara Upin dengan Ipin je. Siapa cucu kesayangan Opah yang nombor 1? Kasih sayang Opah tak perlu nombor. Semua Opah sayang sama rata. Semua pun cucu kesayangan Opah. Semua mak bapak pun begitu. Sayangkan anak-anak sama rata. Tak ada pilih kasih. Semua anak kesayangan. Asyik mak, bapak dan Opah je yang kena sayang anak cucu. Anak cucu pula nak balas dengan apa? Aduh, bertuah punya cucu. Maaf Opah, tak sengaja. Sibuk sangat nak jadi cucu kesayangan? Jawablah. Kita kena jadi orang yang berguna pada keluarga, bangsa